Syria, Jordan, Muawiyah. Dia jadi khalifah 20 tahun, 20 tahun dia jadi gubernur pada zaman Osman. Orang Syam sangat sayangkan Muawiyah. Walaupun hatta di kalangan sekolah Sunni, yakni madrasah Sunniyah di mazhab Sunni kita ni menyatakan bahawasanya Muawiyah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi dalam episod perbahasan sejarah Muawiyah bin Abi Sufyan, individu yang dilaknat oleh Al-Quran, dilaknat oleh Nabi dan dilaknat oleh Imam Tabari. Dalam naratif Mufti Negeri Perlis Indra Kayangan ini, salah satu kisah yang diceritakannya ialah Muawiyah menjadi gubernur yang ditabal oleh Osman bin Affan, iaitu mendapat kepercayaan khalifah. Bagi saya, ini bukanlah hujah legitimasi politik. Osman pernah melantik saudara seibunya Al-Walid bin Uqbah yang disebut dalam Al-Quran sebagai orang fasik membawa berita. Oleh kerana Al-Walid adalah saudara seibu bagi Osman, maka dia dilantik, ditabal sebagai gubernur. Dari segi metodologi sejarah dan ilmu politik Islam, perlantikan oleh seseorang khalifah bukanlah dalil mutlak yang membuktikan kelayakan moral atau legitimasi syar'i seorang individu. Bagi memahami prinsip ini, mari kita semak dalam kitab Siyarul A'lam An-Nubala, jilid yang ketiga, muka surat 412. Perihal tentang Al-Walid bin Uqbah, dalam muka surat berikutnya pengarangnya menulis, wa huwa akhu amiril mu'minina Uthman li ummihi. Dia adalah saudara seibu dengan Osman, wa waliyal Kufah li Uthmana. Dilantik menjadi gubernur Kufah di bawah pemerintahan Osman. Fakta ini menunjukkan bahawa hubungan kekeluargaan mempunyai pengaruh dalam perlantikan tersebut. Qala Alqamah berkata, kunna birrumi wa alaina alwalidu fashariba. Kami berada di bumi Rom, di medan perang, dan ketua kami adalah Al-Walid. Lalu dia pun minum arak. Fa'aradna an nuhaddahu. Maka kami hendak menjatuhkan hukuman hudud ke atasnya. Faqala Huzaifah bin al-Yamani, atahudduna amirakum wa qad danautum min aduwikum fayatma'una fikum. Tetapi Huzaifah bin al-Yaman berkata, mahukah kamu menghukum ketua kamu sedangkan kamu sudah hampir dengan musuh? Nanti mereka akan bersemangat menceroboh kamu. Riwayat ini memperlihatkan bahawa isu pengambilan arak oleh Al-Walid bukan sekadar tuduhan, tetapi diakui dalam sumber-sumber ulama Ahlus Sunnah sendiri. Wa qala huwa, dan Al-Walid sendiri berkata dalam syairnya, la ashribanna wa in kanat muharramatan wa ashrabanna ala raghmi anfi man raghama. Sesungguhnya aku akan minum walaupun ia diharamkan, dan aku akan terus minum walaupun ramai yang membencinya. Riwayat ini, tuan-tuan sekalian, menggambarkan betapa kelakuan minum arak oleh Al-Walid dianggap bukan satu kesilapan yang tersembunyi. Bahkan ia disertai dengan ungkapan yang menunjukkan sikap memandang ringan terhadap larangan syariat. Itulah hakikat sejarah yang jarang diceritakan oleh mana-mana penyokong Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa qala Hudain bin al-Mundhir. Hudain al-Mundhir berkata, shallal Walid bin nasil fajr arba'an wa huwa sukran. Al-Walid menjadi imam solat subuh bersama orang ramai sebanyak 4 rakaat dalam keadaan mabuk. Masya-Allah. Pagi-pagi dah mabuk, tuan-tuan sekalian. Summal tafata wa qala azidukum. Kemudian dia berpaling dan berkata, mahukah aku tambah rakaat untuk kamu? Fabalagha Uthmana fatalabahu wa haddahu. Maka berita itu sampai kepada Uthman. Uthman pun memanggilnya dan menjatuhkan hukuman had, iaitu hukuman sebat ke atasnya. Wahaza mimma naqamu ala Uthmana an azala Sa'd bin Abi Waqqas anil Kufati wa walla hadza. Dan ini adalah sebahagian daripada perkara yang penduduk Kufah pertikaikan terhadap Uthman, iaitu bahawa Uthman telah memecat Sa'ad bin Abi Waqqas dari jawatan gubernur Kufah dan melantik Al-Walid sebagai gantinya. Kemudian Az-Zahabi menulis, wa kana ma'a fisqihi wallahu yusamihuhu syuja'an qa'iman bi amril jihad. Dan walaupun Al-Walid mempunyai sifat fasik, semoga Allah mengampuninya, dia juga seorang yang berani dan teguh dalam melaksanakan urusan jihad atau peperangan di jalan Allah.
Di sini timbul persoalan metodologi yang sangat penting. Inilah dia, mentaliti pengarangnya Syamsuddin Az-Zahabi, pengarang kitab Syiarul A'lam An-Nubala, mengabaikan kemungkaran Al-Walid gara-gara fanatik kepada ajaran Idalatus Sahabah. Terlalu mudah ia menyebut wallahu yusamihuhu, memohon keampunan serta menonjolkan jasanya dalam peperangan. Az-Zahabi seolah-olah membuat justifikasi bahawa keberanian dalam jihad boleh menjadi alasan untuk melantik seseorang yang fasik sebagai pemimpin. Sedangkan Al-Quran menetapkan prinsip yang berbeza. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. Surah Syu'ara ayat yang ke-151 yang menyatakan bahawa orang fasik tidak layak menjadi pemimpin. Uthman bin Affan telah menyimpang dari prinsip Islam, meletakkan leher umat Islam di bawah orang yang fasik. Tuan-tuan sekalian, pandangan Az-Zahabi ini berbahaya kerana ia merendahkan martabat hukum syariat dan memberikan ruang kepada golongan yang zalim dan fasik untuk terus berkuasa dengan alasan mereka ada jasa yang lain. Pentahqiq Ahlus Sunnah bernama Muhibbuddin Al-Khatib menulis nota kaki dalam kitab Al-Awasim Minal Khawasim. Katanya, kuntu fima madha a'jabu kaifa takunu hazihi al-ayatu nazalat fil Walid ibn al-Uqbah wa yusammihi Allahu fasiqan ثم تبقى له في نفس خليفتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي بكر وعمر المكانة التي سجلها له التاريخ. Dahulu saya pun merasa hairan bagaimana mungkin ayat ini turun mengenai Al-Walid bin Uqbah. Lalu Allah menamakannya sebagai fasik, tapi dia tetap mempunyai kedudukan di sisi dua khalifah Rasulullah, iaitu Abu Bakar dan Umar, yang telah dicatatkan oleh sejarah. Ya, pada asalnya pentahqiq kitab ini merasa hairan bagaimana mungkin ayat Al-Quran yang menyebut seorang fasik diturunkan mengenai Al-Walid bin Uqbah, sedangkan Abu Bakar dan Umar tetap memberikan kepercayaan kepadanya. Setelah melihat percanggahan tersebut, ia terdorong untuk meragui sama ada ayat itu benar-benar turun mengenai Al-Walid. Inna haza tanaqudha baina thiqati Abi Bakr wa Umar bil Walid ibn Uqbah wa baina ma kana yanbaghi an yu'amila bihi law anna Allah sammahu fasiqan hamalani ala syakki fi an takuna al-ayatu nazalat fihi. Sesungguhnya percanggahan ini antara kepercayaan Abu Bakar dan Umar terhadap Al-Walid bin Uqbah dengan apa yang sepatutnya berlaku sekiranya Allah benar-benar menamakannya sebagai fasik, telah mendorong saya untuk meragui bahawa ayat itu turun mengenai Al-Walid. Di sini kita melihat satu persoalan yang sangat besar apabila berlaku pertentangan antara kefahaman terhadap sejarah tokoh dengan zahir nas Al-Quran. Apakah yang sepatutnya didahulukan? Nampaknya Muhibbuddin Al-Khatib mendahulukan pandangan manusia dari nas Al-Quran. Inilah dia bencana konsep Idalatus Sahabah. Al-Quran secara jelas menyebut fasik dalam konteks riwayat yang sahih. Maka kita wajib menerimanya tanpa perlu mempersoalkan mengapa Abu Bakar dan Umar masih mempercayai orang tersebut. Kesilapan manusia termasuklah khalifah boleh terjadi. Tetapi Al-Quran tidak melakukan kesilapan. Mendahulukan persepsi tentang kehebatan Abu Bakar dan Umar dari nas Al-Quran adalah satu kesalahan metodologi yang sangat serius, tuan-tuan sekalian. Dalam kitab tafsir An-Nasafi, jilid yang ketiga muka surat 350, berkenaan ayat Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka telitilah. Pengarangnya Abul Barakat An-Nasafi menulis dalam tafsirnya mengenai ayat ini, surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 ini, ajma'u anna nazalat fil Walid ibn al-Uqbah. Para ulama sepakat bahawa ayat ini diturunkan mengenai Al-Walid bin Uqbah. Justru itu, tuan-tuan sekalian, Al-Quran memperkenalkan seorang sahabat Nabi sebagai fasik, manakala Ahlus Sunnah tetap berkeras mempertahankan naratif dongeng lagi tahyul bahawa semua sahabat Nabi adalah adil secara pukal. Maka tuan-tuan sekalian, saudara-saudara yang dirahmati Allah, marilah kembali kepada isu asal. Perlantikan Muawiyah oleh Uthman bukanlah bukti legitimasi politik. Uthman sendiri pernah melantik Al-Walid bin Uqbah, seorang yang fasik yang disebut secara jelas dalam Al-Quran. Jika perlantikan ini dianggap sebagai sah, maka kezaliman dan kefasikan juga dianggap sebagai sah.
Ini bercanggah dengan prinsip asas Islam yang menentang kezaliman. Konsep idalatus sahabah yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah amat berbahaya kerana mendahulukan pandangan manusia dari nas Al-Quran, menolak fakta sejarah demi mempertahankan naratif politik, mewajarkan kemungkaran dan memberikan ruang kepada pemimpin yang zalim, meracuni mentaliti umat Islam agar menerima kezaliman tanpa kritikan. Oleh sebab itu, marilah kita kembali kepada ajaran Al-Quran yang sebenar, menghormati fakta sejarah yang sahih, meletakkan keadilan, amanah dan ketakwaan sebagai ukuran utama dalam menilai kepimpinan. Hanya dengan pendekatan inilah sejarah dapat dibaca secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh fanatisme mazhab, kepentingan politik atau pengkultusan terhadap mana-mana tokoh sejarah. Wajiblah kita kembali kepada Al-Quran. Sampai bila kita ingin pemikiran umat diperhambakan oleh naratif politik yang mewajarkan kezaliman? Bertemu lagi dalam episod akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.